Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan keizinan buat kita semua untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mana Nabi kategorikan bahawa majlis ilmu ni merupakan seperti Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian dirahmati Allah, moga-moga dengan keberadaan kita di dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala, lagi-lagi pada bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini memberikan ganjaran yang cukup besar buat kita semua, dan kita diganjarikan dengan diberikan tempat di syurga ini Allah Ta'ala di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Jadi alhamdulillah, pejam cilik kita dah memasuki 10 Ramadan terakhir, dan ini adalah timing untuk kita lebih bersemangat untuk kejar amalan-amalan yang harus kita isi pada bulan tersebut, kerana ini adalah kerana sekarang adalah merupakan hari-hari terakhir, kan? Lepas ni kita nak jumpa Ramadan lagi tahun depan, kan? Sebab bila mana diceritakan kisah hadis tentang malam Lailatul Qadar, kemudian Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat buat mereka yang dah kepenatan, ialah masa awal semangat, nanti dah lama-lama dah masuk 20 apa semua dah rasa kurang, dah semangat, kan? Manusia biasalah. Jadi Nabi kata carilah pada 7 hari terakhir, kan? Jadi sekarang ni adalah bukan timing untuk kita rehat-rehat, tapi timing untuk kita lebih bersemangat, lebih kita kejar banyakkan amalan-amalan yang kita nak buat lah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, kita akan menyambung lagi kelas pengajian kita, kitab Qasas Qur'ani karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, yang mana sebelum ini kita baru selesai ceritakan kisah tentang Nabi Saleh. Siapa kaum Nabi Saleh? Iaitu kaum apa tuan-tuan? Kaum Samud. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuki tajuk yang baru, iaitu kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ataupun diberikan apa orang kata jolokan ataupun panggilan, diberikan panggilan istimewa, iaitu Khalilullah. Okey, kalau dalam Al-Quran banyak ayat Quran ataupun surah, banyak ayat yang ceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini. Ada yang cerita tentang kisah penuh Nabi Ibrahim, ada yang kisah potong-potong mengikut peristiwa-peristiwa, ada yang hanya menyebut Nabi Ibrahim saja. Sebab kan kita belajar Qasas Qur'ani, so maksudnya kita tengah belajar tentang kisah-kisah Nabi yang berada dalam Al-Quran. So bila mana kita kata kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran, secara tak langsung kita akan merujuk semua ayat-ayat Quran yang ada dalam semua kisah-kisah Nabi Ibrahim ataupun sebutan Nabi Ibrahim tu dalam semua ayat daripada surah Al-Fatihah sampailah akhir surah An-Nas, kalau ada. Dan kita akan dapati banyak ayat dan banyak surah ceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana kalaulah cerita tentang banyak ini sepatutnya memberikan inspirasi kepada kita ataupun memberikan pengetahuan kepada kita, supaya kisah tersebut kisah yang perlu kita dalami, pelajari, hayati dan ambil iktibar.
Okay, kita masuk bab tentang ta'rifu bi Ibrahim alaihi salam, pengenalan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan yang lagi dirahmati Allah, siapakah Nabi Allah Ibrahim? Sebelum ini kita hanya menyebut Nabi Ibrahim. So kita belajar sikit biodata Nabi Ibrahim ni. Sebelum kita mempelajari kisah dia, eloklah kita kenal siapakah Nabi Ibrahim ni. Huwa Abul Anbiya. Dia adalah merupakan bapa kepada Al-Anbiya. Seluruh para nabi, para rasul, bapa kepada para nabi, para rasul ni adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ini adalah panggilan yang istimewa buat Nabi Ibrahim, Khalil. Wa huwa min ulul azmi minar rusul. Dan antara nabi-nabi rasul ulul azmi adalah Nabi Ibrahim. Ulul azmi ni apa tuan-tuan? Ulul azmi ni adalah merupakan nabi yang diberikan ujian ataupun ujian lah kita panggil. Antara nabi-nabi yang diberikan ujian yang sangat dahsyat. Nabi-nabi lain juga diberikan ujian, diberikan cobaan dahsyat juga. Tapi 5 orang Rasul Ulul Azmi ni, kalau ujian dia ujian yang tak boleh tandingi lah daripada nabi-nabi yang lain. Ba'athahu Allah rasulan ila qaumih fi biladil Iraq. Allah mengutus Nabi Ibrahim ni kepada kaumnya di negara Iraq. Wa kana ya'buduna al-asnam wal kawakib min dunillah. Yang mana kaumnya di Iraq ini mereka menyembah asnam, berhala dan bintang-bintang, menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Termasuklah kepada bapanya Nabi Allah Ibrahim yang mana disebut di dalam Al-Quran, iaitu Azar, yang kita akan bahaslah selepas ini. Yang mana Azar ni dia waqad asarru abuhu Azar alaihi kufri ala kufri. Yang mana Azar ni berkeras dengan pendiriannya untuk terus dalam kekufuran. Fatabarra Ibrahim minhu, dan dia berlepas daripada dakwah ajakan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rihlah dia, perjalanan dia ketika mana Mi'raj, Isra Mi'raj. Dan Isra adalah perjalanan Nabi daripada Baitullahil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu adalah Al-Isra. Al-Mi'raj adalah naik. Isra daripada perkataan sarra, iaitu perjalanan. So Mi'raj adalah naik. Maksudnya daripada Baitul Aqsa itu Nabi naik ke berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk menerima suruhan perintah tentang solat 5 waktu. Okay, Nabi waqad iltaqa Rasuluna Muhammad SAW bil anbiya sabiqin fi rihlah al-mi'raj haitsu ummu bihim fi baitil muqaddas summa istaqbalu fis samawat. Iaitu Nabi berjumpa dengan para Nabi yang lain yang terdahulu ketika mana Nabi menjadi imam kepada mereka semua di Baitul Muqaddas, Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi naik ke berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebelum berjumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi setiap langit-langit. Dan Nabi berjumpalah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okay. Sebelum kita masuk tentang kehidupan Nabi Ibrahim, sekarang ni kita baru tahu tentang biodata Nabi Ibrahim. Sebelum kita masuk tentang kehidupan dia, ya, sebab kita bukan saja nak kenal batang tubuh Nabi Ibrahim itu saja, kita nak tahu tentang kisah hidup Nabi Ibrahim itu sendiri. So sebelum itu, kalau kita tengok pangkat Khalilullah dengan Habibullah, biasa kita dengar Nabi Ibrahim ni kita panggil Khalilullah, tapi Nabi Muhammad kita selalu panggil
Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Khalil ni pun maksudnya adalah kekasih juga. Tapi mustawa peringkat Khalil dengan Habib ni, Khalil ni lebih orang kata lebih tinggilah darjat dia. So kalau kita fikir secara logik akal bahawa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, merupakan kepada ketua Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua para Nabi dan para Rasul. Jadi bagaimana pangkat Khalilullah itu boleh diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, tidak kepada Nabi Muhammad SAW? Kalaulah fikiran, fahaman seperti itu yang kita tahu selama ini, bahawa perkara tersebut adalah perkara yang kurang tepat. Kerana Nabi Muhammad SAW juga digelarkan Khalilullah kan? Sebenarnya kita jarang cuma kita jarang dengar orang sebut. Biasa kita dengar Nabi, Rasulullah, apa lagi, Habibullah, kekasih Allah Ta'ala kan? Tapi kita jangan dengar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Khalilullah kan? So hari ini saya nak bawakan daripada hadis bahawa sesungguhnya Allah telah menjadikan sebagai Khalil, iaitu kekasih, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Jadi kita percaya bahawa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu, dan apa yang disebutkan Nabi, perbuatan Nabi, semua juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap tak lain tak bukan adalah merupakan wahyu. So kita juga beriman dengan apa dalam hadis yang mana Allah juga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalil, iaitu kekasih, seperti mana Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalil. Okay. Dan kita kena tahu juga bagaimana jolokan ataupun panggilan Khalilullah ini boleh melekat ataupun boleh diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana ada 3 perkara kenapa panggilan sebut diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kerana pertama, tidaklah aku disuruh pilih 2 perkara, melainkan aku pilih Allah dari yang lain. Maksudnya kalaulah diberikan pilihan antara keduniaan ataupun perkara yang makhluk, maka Nabi pilih Allah Ta'ala. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim ingin dicampakkan ke api, malaikat memberikan tawaran untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim cakap, pertolongan ni datang daripada Allah Ta'ala ke ataupun tawaran daripada malaikat. So malaikat offer. So Nabi Ibrahim kata, oh tak apa, sebab aku lebih memilih Allah Ta'ala. Dia maksudnya Nabi tak perlukan bantuan malaikat, Nabi hanya perlukan bantuan Allah Ta'ala. Itu antara contoh yang lain lah. Antara contoh yang boleh kita bawakan. Kalau ada 2 perkara yang tak lain Nabi Ibrahim pilih adalah Allah daripada yang lain. Kedua, kenapa jolokan panggilan Khalilullah diberikan kepada Ibrahim AS? Kerana aku tak pernah risau rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah ni kita tahu sifat dia adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah ini yang maha memberi rezeki, dan Allah lah Al-Khaliq, pencipta kepada makhluk, dan kita ini adalah merupakan makhluk, mana mungkin Allah boleh terculas? Allah tu bersifat khabir, sangat teliti. So kenapa kita masih risau rezeki yang confirm dijamin oleh Allah Ta'ala? Bila mana Allah cipta ataupun keluarkan kita daripada muka bumi, daripada alam rahim ke alam dunia, rezeki kita dah dijamin oleh Allah Ta'ala. So tak perlulah kita risau akan rezeki ini, kerana confirm rezeki kita itu takkan pernah habis, sentiasa rasa cukup.
Cuma keinginan kita je lah, keinginan kita sebagai manusia ini memang tak pernah cukup. Sebab itulah kita rasa risau akan rezeki ni. Tapi kalau kita hari ini kita faham kita ni adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, maka mana mungkin pencipta boleh melupakan atau membiarkan ciptaannya terkotang-kanting, dibiarkan sebegitu saja. So kalaulah Nabi Ibrahim diberikan julukan panggilan Khalilullah disebabkan tak pernah risau akan rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala, so saya ajak kepada kita semua supaya kita juga ambil mauqif pendirian Nabi Allah Ibrahim ni, supaya kita juga bukanlah dikategorikan sebagai Khalilullah, tapi kita juga menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala, disebabkan kita ni tak pernah risau akan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ketiga, kenapa diberikan Khalilullah kepada Nabi Allah Ibrahim? Kerana Nabi Ibrahim tidak pernah makan pada siang atau malamnya melainkan dengan tetamu. Yang mana mungkin insya-Allah kisah-kisah ni akan kita bahas pada bab-bab seterusnya insya-Allah. Kisah Nabi Ibrahim ni banyak tuan-tuan. Kita tengok dalam kitab ni sampai nak ratusan agaknya. Saya pun baru baca baru ulum surat. Itu pun baru masuk tentang Nabi baru 40 surat lebih, baru cerita tentang Nabi berdakwah dengan Namrud. Belum masuk lagi penyiksaan, diberikan siksaan api kepada Nabi Allah Ibrahim. Okey, baru kita masuk Ibrahim wa hayatuhu. Kisah Nabi Allah Ibrahim dan kehidupannya. Okey, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi ada ceritakan bahawa ketika mana Mi'raj, Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Nabi melihat Nabi Musa berantara di antara manusia yang lain, yang mana manusia itu daripada kalangan Syanu'a, mungkin bangsa Syanu'a. Saya pun tak habis kaji lagi bangsa Syanu'a ni bangsa apa. Wa ra'aitu Isa ibnu Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Nabi jumpa dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Muka Nabi Isa tu seperti seolah-olah muka Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat wa ra'aitu Ibrahim salawatullahu alaihi fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu. Aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana muka dia seakan-akan muka sahabat di antara kamu. Bukan sahabat, sahibukum maksudnya ya'ni nafsahu, seperti Nabi sendiri. Maksudnya muka Nabi Muhammad ni ada iras-iras Nabi Ibrahim. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihya. Ialah Nabi Muhammad ni perjalanan dia Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril. Maka mungkin ketika itu Nabi melihat muka malaikat Jibril seakan-akan Dihya. Dihya ni pun saya pun belum pasti lagi. InsyaAllah nanti kalau akan datang, sesi akan datang, kalau saya dapat maklum Dihya ni apa, InsyaAllah saya akan sama-sama kongsilah. Kama akhbarana Rasulullah SAW an sur'ati tanfis Ibrahim AS li amrillah. Antara antara perkara yang sangat kita tersentuh dengan kisah Nabi Ibrahim, seperti mana yang Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada kita, iaitu sifat Nabi Allah Ibrahim ni. Mungkin disebabkan perbuatan Nabi Ibrahim inilah yang membuatkan Nabi Ibrahim mendapat panggilan Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala tu. Kerana Nabi Ibrahim ni adalah sur'ati tanfis. Kita boleh tiru tuan-tuan. Sebabkan Nabi-Nabi ni, para anbiya adalah merupakan tauladan buat umat. Walaupun Nabi Ibrahim
Ini kita bukanlah umat Nabi Ibrahim, tapi para nabi adalah merupakan manusia yang Allah utus di atas muka bumi ini, merupakan manusia yang paling terbaik, manusia yang tak ada kecacatan, maksum, tidak melakukan dosa, sunyi daripada perkara-perkara kemaksiatan dan kejahatan. Dan sepatutnya kita ni sebagai seorang manusia, fitrah kita adalah suka kepada kebaikan. Secara tak langsung kita sepatutnya kena tiru apa yang nabi-nabi terdahulu buat. So, apa sifat Nabi Ibrahim ni adalah sur'ati tanfis, iaitu bila mana diberikan arahan, maka arahan tersebut Nabi Ibrahim akan laksanakan dengan pantas, kan? InsyaAllah kita bagi laluan dulu pada azan, insyaAllah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha Ada ni ke? Mana ni? ada kuliah. Ada kuliah. Selasa Khamis. Selasa Khamis. Asyhadu an la ilaha Orang ada. Ustaz ada. Makmum tak ada. Dia maaf dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula. La haula. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik, insya-Allah kita sambung tuan-tuan. Antara sifatnya Nabi Ibrahim ni adalah sur'ati tanfis, iaitu cepat melaksanakan arahan daripada perintah Allah Taala. Antara perkara yang kita boleh tengok kisah bagaimana kita boleh cakap Nabi ini sifat dia sur'ati tanfis, cepat melaksanakan arahan, adalah ketika mana falamma amarahu Allah bil ukhtatan. Ketika mana Allah menyuruh Nabi Ibrahim ni untuk berkhatan, maka Nabi tak tunggu lama. Nabi terus berkhatan, wa huwa ibnu samani nasana. Ketika itu umur Nabi Ibrahim
umur 80 tahun. Maksudnya ketika mana umur Nabi Ibrahim menjangkau 80 tahun, Allah perintahkan Nabi untuk berkhatan. Nabi tak tunggu lama, Nabi terus laksanakan. Farawa Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ukhtatan Ibrahimun Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa ibnu samani sanah bil qadum. Nabi Ibrahim ni berkhatan, dan ketika itu dia menjangkau umur 80 ataupun umur 80 menggunakan alat bil qadum. Dan al-qadum ni tuan-tuan, ada beberapa pandangan lah kan. Ada yang mengatakan qadum ataupun al-qaddum kan, bitakhfif dal bitasydid dal kan. Kalau kita takhfif dal, maksudnya dal tu tiada syaddah. Al-qadum saja bermaksud ya al-Quran, bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau beza huruf, beza baris, maksudnya maksud sebut adalah maksud yang berbeza. So al-qadum kalau dengan dal tiada syaddah, dia maksudnya adalah alat untuk memotong. Kalau al-qaddum dal dengan syaddah, maksudnya dia adalah nama ismun li qaryah ma'rufah fi Palestin, iaitu nama tempat di nama sesuatu tempat di Palestin, iaitu sekarang dinamakan Kufru Qaddum. Antara salah satu penempatan mantiqah Nablus. Saya pun tak pernah pergi mana Nablus ni, tapi dekat area dia Palestin lah tuan-tuan. Dan antara pendapat yang lebih rojeh daripada dua pendapat tu, mana satu, iaitu al-qadum, iaitu alat untuk memotong. Dan tuan-tuan boleh search lah untuk pengetahuan supaya kita lebih menghayati tuan-tuan. Alat motong untuk sunat masa zaman Nabi Ibrahim ni macam mana? Tuan-tuan boleh search beliung lah. Beliung, nanti nampak keluar gambar Google tu, tengok kat situ. Dia seolah-olah bentuk kapak yang kecil lah. Itu ada antara alat untuk memotong ketika zaman dahulu. Dan al-muhim an natazakkara musarah Ibrahim AS li amrillah. Nak ceritakan daripada kisah-kisah tadi, kisah sunat Nabi tu, khatannya Nabi tu, yang penting bukan nak cerita tentang khatannya Nabi Ibrahim tu, bukan. Nak ceritanya adalah cepatnya Nabi laksanakan perintah daripada Allah Ta'ala. Dapat je perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim tak tunggu-tunggu, Nabi Ibrahim terus laksanakan. Kemudian kita masuk tentang Ibrahim antara Iraq, Palestin dan Hijaz. Yang mana kisah Nabi Ibrahim ni dia tak tertumpu pada di bumi Iraq saja, walaupun kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ni lahir di Iraq, berdakwah dengan ayahnya Azar di Iraq, kaumnya yang mana memecahkan berhala-berhala besar itu di Iraq. Tapi bukan sahaja di Iraq Nabi Ibrahim ditugaskan. Sebab kita tahu bahawa yang cipta Baitullahil Haram, Kaabah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. So cerita Nabi Ibrahim tak hanya terhad di Iraq saja, akan tapi di Palestin, di Hijaz, dan ada di Mesir sedikitlah. Sebagai gambaran tuan-tuan, di Iraq, maksudnya sebelum kita masuki lebih mendalam tentang kehidupan Nabi Ibrahim, penulis ceritakan sinopsis lah. Di Iraq kisah dia apa, Palestin dia apa, Hijaz apa. Kalau di Iraq, Nabi berdakwah dengan ayahnya, dakwah dengan orang terdekat, seperti mana dalam Al-Quran Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat antara kita, kaum kerabat kita. Maksudnya kita kalau nak dakwah, nak beri pesanan, berikan nasihat, yang paling awalnya, yang paling baik awalnya adalah kepada ibu ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita terdekat. Barulah kita masuk kawan-kawan kita, seperti mana Nabi Ibrahim AS ini buat. Bila mana dia tahu
bahawa perbuatan ayah dia salah, maka didakwah kepada ayah dia. Kemudian setelah ayahnya tidak menolak akan dakwahnya Nabi Ibrahim, maka berpindah kepada seterusnya, iaitu qaumihi, iaitu kepada kaum Nabi Ibrahim. Setelah kaum Nabi Ibrahim masih lagi menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim berpindah kepada mulkil zalim al-kafir, iaitu pemimpin yang zalim lagi kafir, iaitu yang mana nama dia Namrud. Kalau kita baca dalam Al-Quran kan, kita pun Ramadan ni dah khatam Al-Quran kan. Satu Al-Quran tu kita dah baca. Kita tak pernah lagi baca Al-Quran ada sebut Namrud. Sedangkan kita tahu bahawa raja yang zalim, yang mencampakkan Nabi Ibrahim ke api tu, kita tahu Raja Namrud. Tapi Allah tak menyebut nama Namrud dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana perbuatan zalim seperti mana Namrud itu tidak, perbuatan Namrud tersebut tidak hanya kezaliman yang Namrud buat tu bukan hanya tertumpu pada Namrud saja. Boleh saja perbuatan kezaliman yang Namrud buat terjadi kepada raja-raja selepas itu, ataupun penguasa-penguasa pemerintah selepas Namrud. Seperti mana Fir'aun, Nabi Musa banyak melakukan kezaliman. Sebab itulah Allah tak menyebut Namrud. Sebab Al-Quran ni bukan bahan bacaan buku sejarah. Al-Quran ni adalah wahyu, yang mana kalau kita tahu bahawa kalau wahyu ni hanya tidak tertumpu kepada sejarah, akan tapi kepada pedoman, tauladan dan memberikan inspirasi penghayatan kepada pembaca. So Allah tak letakkan Namrud, hikmahnya adalah supaya kita tahu bahawa bila mana kita baca tentang perkara tersebut, bukan sahaja Namrud boleh buat, orang lain, kezaliman yang Namrud buat tu boleh juga terjadi pada orang lain. Kemudian setelah dicampak ke dalam api bi'ihraqi binnar, Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim Allah hijrahkan dia ke Palestin. Di Palestin inilah dia kisah dia dengan Nabi Lut. Biasa kita pun jarang tahu bahawa Nabi Ibrahim ni sezaman dengan Nabi Lut, dan Nabi Lut adalah merupakan anak saudara Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok Iraq sini, Palestin sini, dan sebelah Palestin adalah Jordan. Dan kita tahu bahawa dekat Jordan ada Laut Mati. So kisah tentang kaum Nabi Lut. So Nabi Ibrahim diberikan hijrah ke Palestin di barat, dan Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah kepada kaum Lut, kaum Sodom di Jordan, di timur Palestin. Kemudian Nabi berhijrah ke Mesir, yang mana Nabi berhijrah dengan Sarah ketika itu, iaitu isterinya Nabi. Bayangkan tuan-tuan, daripada Iraq Nabi berhijrah ke Palestin dakwah, dan hanya yang beriman kepada Allah Ta'ala hanyalah Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan ketika mana di Mesir juga berjumpa dengan raja yang zalim, sehingga ada beberapa peristiwa yang mana kita akan ceritakan pada sesi akan datang, sehingga membuatkan raja Mesir itu memberikan seorang hamba kepada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Dan bila mana Nabi kahwin dengan Hajar, Allah memberikan wahyu bahawa Nabi akan diberikan anugerah, iaitu Nabi Ismail, diberikan zuriat Nabi Ismail. Maka Allah perintahkan Nabi daripada Mesir. Bayangkan tuan-tuan, ni Iraq, Jordan, Palestin, lepas tu Mesir, bawah baru Arab Saudi. So daripada Mesir tu masuk balik Palestin. Sebab Arab Saudi dengan Mesir, pemisah dia adalah Lautan Merah. So mereka kena masuk Palestin, baru turun ke Hijaz, iaitu Arab Saudi. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi balik ke Palestin untuk laksanakan perintah Allah Ta'ala yang lain. Okay, itu antara sinopsis kisah-kisah Nabi Ibrahim AS, yang mana kisah tersebut akan lebih kita dalami secara lebih dakik, iaitu lebih mendalami kisah tersebut pada sesi
kuliah Zuhur akan datang, insya-Allah. Jadi itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.